Assalamualaikum, selamat malam. So hari ni saya berada di Putrajaya sekali lagi. Okay, tak ada apa-apa yang special malam ni sebenarnya. Saya saja datang ke sini untuk berlari long run lah. Adalah sebab tadi saya ada macam urusan sikit dekat area sini. So saya ambil kesempatan ni untuk berlari di Putrajaya night run lah. Okay, so sebenarnya malam ni topik yang saya nak bincangkan sebenarnya ialah tentang kasut carbon plate lah. Okay, so ini adalah kasut Puma David Nitro Elite saya. Okay, kasut ni sebenarnya dah melebihi 200 km mileage dia. Okay, current mileage sekarang ni ialah 215 km. Okay, so kalau ikut rekod ini adalah kasut ketiga lah carbon plate saya yang melepasi 200 km punya barrier lah. Okay, kasut carbon plate pertama saya yang melepasi barrier 200 km yang pertama ialah Nike Alpha Fly Next Percent One. Okay, senang cerita kasut Alpha Fly yang pertama lah. Okay, kasut tu sebenarnya paling jauh saya pernah rekod lah, iaitu sebanyak 510 km. Okay, semua kasut-kasut yang saya beli tak pernah melepasi barrier sejauh tu. Okay, even paling jauh pun yang paling jauh ialah kasut Nike Zoom Fly 4, iaitu kasut carbon plate pertama saya. Okay, yang tu mileage dia ialah sekitar 350 km. Okay, dan yang ketiga ialah kasut ni lah. Kasut ni ialah kasut carbon plate ketiga saya yang melepasi 200 km punya barrier. Okay, so apa yang kita nak bincangkan tentang kasut carbon plate ni? Okay, so kita akan start dulu dengan dia punya sejarah lah. Okay, okay, saya ada buat research sedikit tentang sejarah kasut carbon plate ni. Okay, so kalau ikutkan daripada ChatGPT punya info, sebenarnya sebelum ni ada banyak kasut lah yang try berbuat beberapa eksperimen menggunakan carbon plate ni. Okay, tapi banyak digunakan dalam acara track. Okay, ni yang saya baca lah. Okay, tapi secara komersial, kasut running carbon plate yang dihasilkan yang pertama ialah oleh Nike pada tahun 2017 yang dikenali sebagai Nike Vaporfly Next 4%. Ni yang saya dapat info lah. Okay, dan kasut tu digunakan oleh Kipchoge dan siapa nama dia tadi, saya tak ingat. Okay, so sejak kemunculan kasut carbon plate tu, Nike mula dominate lah acara-acara maraton. Okay, selepas tu next generation pada tahun 2019 tak silap, ada kemunculan generasi kedua kasut carbon plate pun oleh Nike juga, Nike Vaporfly something, saya tak ingat nama dia apa. Dan seterusnya yang paling drastik ialah pada tahun 2020, iaitu kemunculan Nike Alpha Fly Next Percent One lah. Okay, yang tu dia merupakan inovasi terbaru daripada Nike sebab selain menggunakan full carbon plate lens, tapi dia ada menggunakan airport jugalah. Itulah sejarah dia. Okay, dan lepas tu adalah beberapa kompetitor yang mula mengikut, contohnya Adios Pro, okay, Asics Meta Racer dan Hoka. Okay, ada beberapa kasut yang start follow lah. So sampai sekarang kasut carbon plate ni dah jadi semacam satu standard untuk semua kasut-kasut racing. Okay, so sebenarnya apa yang membuatkan orang terfikir untuk letak carbon plate dalam kasut ni kan? Kata orang, kasut ni kan, kita bila pakai, kita pakai lah, tapi tak terfikir pula yang nak letak kasut carbon plate. Okay, tapi sebelum tu saya nak cakap Adidas dia tak ada carbon plate, tapi dia menggunakan energy rod lah. Okay, energy rod ni dia ibarat macam skeleton, rangka. Dia macam rangka tapak kasut je, tapi dia menggunakan carbon plate jugalah. Carbon jugalah, cuma dia bukan fully plate macam kasut-kasut kompetitor lain macam Nike, Asics. Hanya Adidas je setakat dia menggunakan lightning rod dia panggil. Okay, so kalau info ni salah, tolong betulkan lah. Ini apa saya baca kat GPT lah tadi kan. Okay, so apakah benefit sebenarnya bila kita meletakkan carbon plate pada kasut ni kan? Apakah benefit dia dan macam mana orang boleh terfikir nak letak benda tu? Okay, yang pertama ialah dia, yang saya baca lah, dia punya biomechanic dia lah, dia nak memberikan energy return lah, which mean konsep dia macam spring. Ibarat macam kita tekan belantun kan. That's why kalau kita tengok dalam YouTube ke apa semua, banyak orang dia buat perbandingan antara kasut carbon plate ni, dia akan tekan pelanting, tekan terpelanting. Itu adalah satu konsep nak check lah kasut carbon plate ni kan. So dia ibarat macam kasut tu kita bagi energy dan dia return balik lah. Dan yang kedua, dia membuatkan foam tu lebih stable ataupun kasut tu lebih rigid. So sebab dia ada satu structure yang keras dalam tu, so dia menyebabkan kasut tu lebih stable dan rigid. Dan yang ketiga, apa tadi saya baca? Yang ketiga, lebih memberikan keselesaan lah.
ini pun saya tak sure keselesaan ke tak, tapi dia kata kajian lah yang dia buat dekat kebanyakan atlet, kasut carbon plate ni menyebabkan kaki diorang kurang fatigue, kurang letih. Ini saya tak sure sebab selalu saya pakai, selalu saya cramp. Kalau saya lari slow saya akan cramp. Tapi kalau lari laju tak cramp kot, tak ada masalah kan. Ni kelebihan dia lah. Okey, tapi okey, sama juga macam tayar lah. Okey, tayar tu kebanyakan ni semua sama bentuk dia kan. Dia hitam, dia bulat. Cuma membezakan dia saiz dia dengan dia punya design luar lah. Okay, tapi walaupun tayar tu dia bulat dan hitam, tapi sebenarnya untuk consumer benda tu sama je. Tapi untuk orang yang tahu pasal design tayar ni, sebenarnya tayar tu ada perbezaan dia lah. Terutama dia punya construction dia dalam tayar tu kan, banyak dawai dipakai, berapa tebal dawai dipakai, dan material yang dipakai. Begitu juga dengan dia punya composition getah tu. Okay, so sebenarnya bila kita bercakap tentang kasut carbon plate ni, katalah ada brand Nike, Adidas dengan Asics, katalah tiga-tiga carbon plate. Bila kita pakai, dia akan memberikan rasa yang tak sama lah. Okay? Walaupun bersamaan dia, okay, of course akan ada energy return, tapi tuning dia tu berbeza bergantung kepada runner tu lah. So senang cerita, kasut carbon plate ni pun dia melibatkan banyak research lah. Okay? Dia kena buat trial, testing. Contohnya berapa panjang kasut, berapa panjang plate nak pakai, okay, berapa angle dia, dan dia kena tune sekali dengan dia punya foam. Dan foam pula macam setiap brand dia ada beza dia kan. Okay, kalau pakai foam ni apa efek dia, pakai foam ni apa efek dia. Okay, sebab tu kasut carbon plate ni, okay, walaupun dia sejenis yang sama, tapi feel dia takkan sama lah, bergantung pada tuning dia lah. That's why ada setengah orang dia selesa dengan kasut carbon plate Nike, tapi dia tak selesa dengan Adidas, ataupun dia selesa dengan Asics, ataupun dia selesa dengan Puma. Benda tu bergantung pada individual dan preference. Tapi of course lah, waktu dia orang tuning kasut ni, of course lah dia akan refer 1-2 atlet ataupun sekumpulan atlet mana yang the best, dengan data-data dia orang ada, baru dia akan keluarkan kasut ni lah. Okay, so hari ni saya tak ada apa-apa yang special. Saya cuma just nak long run saja dalam 10 atau 12 km dengan kasut Puma David Natro ni, dah melebihi 200. Okay, so kalau kita tengok kasut ni, walaupun dah lebih 200 pun condition dia still okay lah. Okay, sebab kebanyakan kasut carbon plate ni dia punya foam dia jenis yang cepat haus, durable dia tak apa-apa bagus. Tapi mungkin jugalah sebab saya lari slow kan, saya lari slow, so macam dia lambat wear jugalah. Tapi walaupun kasut carbon plate, saya pernah pakai Nike, saya pernah pakai Adidas, saya pernah pakai Puma ni dengan Decathlon tu. Tapi saya rasa yang ni walaupun dia carbon plate, tapi saya rasa comfortable lah. Dia dekat any pace pun dia tak ada masalah. Cuma kalau Nike Asics yang Meta Speed tu, tu memang purely dengan Bimai tu pun, tu memang purely racing lah. So dia memang betul-betul kena lari laju dan dia sangat keras. Kalau lari slow dia akan menyebabkan fatigue lah. Okay, so far kasut carbon plate yang saya pernah beli ada berapa Nike Alpha Fly. Okay, lepas tu saya ada Nike Zoom Fly 4, ada Nike Zoom Fly 5. Lepas tu saya ada Bimai Jingtan. Lepas tu saya ada ni Puma David Natro Elite 3. Dan seterusnya saya ada, saya pernah ada ni Adios Pro 3, Adios Pro 4, Boston 12 pun carbon plate juga, bukan Energy Road juga. Dan yang terbaru Adios Pro 4 lah. Okay, so semua kasut carbon plate ni dia memberikan feel yang berbeza lah. Tapi antara semua ni setakat ni yang paling the best bagi saya Nike Alpha Fly 1. Okay, cuma dia dah tak ada dah. Kalau dia ada pun sekarang ni of course lah rubber dia dah tak sama. Okay, dan yang kedua saya suka kasut kiperan Decathlon tu. Okay, dia memang versatile dan adapt dengan any pace. Yang ketiga yang ni lah, Puma David Natro Elite ni. Okay, so kita akan lari dalam 10-12 km dan lepas tu kita akan buat ulasan sikit lah. Alright. Okay, first kilometer 648. Okay, biasanya naik run kat Putrajaya ni selari ke dekat dia lah, sebab banyak kawasan gelap. Kita tak nak ambil risiko, kita lari di kawasan terang, lebih selamat. Okay, so sekarang ni banyak kes runner, jadi setengah run. Okay, baik lelaki perempuan semua kena. So apa safety first. Okay, okay, kilometer 2 653. Cabaran lari kat Putrajaya waktu malam ni kereta banyak. Okay, so saya ambil safety, saya lari je lah dekat atas track ni. Okay, tapi bahaya juga sebab gelap kan.
Tapi nak lari terjalan memang agak bahaya lah sebab kita banyak safety first, okay? Okay, lap ketiga 6.54. Ya, agak sunyi malam-malam tu saja. So nak lari make sure lari tempat yang terang. Kalau nak lari tempat yang gelap tu make sure ramai-ramai lah, okay? Alright. Okay, kilometer 4 6.51. Berada depan POJ. Tak tahu benda gelap lah. Lalu terang kat sini. Dia saja malap kan. Okay, kilometer 5 6.49. Kita baru di depan dataran kawasan Blok F, tempat yang paling sejuk kat sini kot. So kalau korang nak sejukkan badan, datang sini lah. Okay, kilometer 6 6.47. Okay, kilometer 7 6.50. Okay, kereta makin banyak. So kita akan lari di atas ni. Okay, kilometer 8 6.42. Okay, kilometer 9 708. Harik dah tinggi ni. Kita slow down sikit. Okay, kilometer 10 721. Kita slow down sikit sebab harik dah tinggi sangat lah. Okay, so safety first. Okay, kilometer 11 712. Okay, alhamdulillah saya dah menamatkan larian sebanyak 11 km. Saya ingat nak buat 13 tapi tak apalah, simpan besok 10 kilo lagi. Okay, so lari 11 okay. Okay, so tak tahu kenapa harik cepat sangat naik. Okay, tapi sebab kurang minum air. Saya minum air tadi waktu break sekali je, waktu kat kilometer 7 tadi. Lepas tu dah tak ada air nak minum. So dengan suhu panas ni akan cepat harik naik lah. Ini masalah saya lah kan. Bila dah kilometer 10 ke atas tu harik dah start naik mencanak lah. Berbalik kepada kasut carbon plate tadi, saya tertinggal satu kasut carbon plate yang saya beli, iaitu Magic Speed 4. Okay, so total ada dalam 7 ke 8 carbon plate saya beli lah. Okay, so biasalah waktu baru start running kan, so dia macam excited lah. Excited nak beli kasut carbon plate, konon-kononnya akan jadi lagi laju lah apalah. Tapi kenyataan tu separuh betul separuh tak betul lah. Okay, so kalau kita lari dalam kita punya limit tu, maksudnya kita punya limit sebelum bong tu, yes dia memang akan lagi laju. Tapi selepas bong tu dia jadi lagi teruk lah. Ni experience saya lah. Okay, okay, so sekarang ni soalannya, adakah dengan memakai kasut carbon plate korang akan makin laju? Okay, jawapan dia agak ambiguous kat sini. Okay, maksudnya agak subjektif. Okay,
pertama, contohnya katalah korang lari dalam limit korang, okey, limit sebelum bong. Contohnya katalah korang lari 1 km, okey, antara kasut carbon plate dengan kasut non carbon plate, saya yakin dah nanti 5% kasut carbon plate akan lagi laju lah, okey. Sebab itulah tujuan dia. Dia ada responsiveness, dia ada energy return compare dengan tak ada carbon plate lah, okey. Itu kita bercakap dalam range yang kita tak bong. Sama juga, so katalah korang punya maksimum speed sebelum bong 10 kilo. So kalau korang lari 10 kilo dengan kasut carbon plate dengan non carbon, of course carbon plate akan lagi laju lah, okey. Tetapi dia berbalik kepada soalan apa jadi selepas bong, okey. So selepas bong tu macam ni experience saya sendiri, okey. Sebab kasut carbon plate ni nature dia akan sentiasa tekan ke depan, dia akan push kita ke depan sebab dia ada macam energy return tadi yang spring tu kan. So problem dia bila dia menekan korang ke depan, korang kena lari laju, okey. So imagine kalau macam korang tak boleh nak lari laju, memang betul-betul heart rate dah tinggi, dah tak boleh nak pergi dah, ataupun korang berjalan macam ni kan, okey, dia sebenarnya akan menyakitkan kaki lah. Sebab dia ibarat energy tu nak tekan ke depan tapi korang macam tahan dia. Contohnya macam ya carbon plate ni kan, patutnya dia kena forefoot, okey, dia memang akan dapat dia punya explosive power tu lah sekali dengan dia punya rocker geometry tu kan. Tapi kalau korang lari slow, tak match dengan dia punya rocker dengan energy return tu, yes, dia akan memenatkan dan akan membebankan lah. Dalam masa yang sama dia akan menyakitkan kaki. So sebelum nak beli kasut carbon plate tu, kena ukur kemampuan sendirilah dan tengok kasut tu korang guna untuk apa. So kalau katalah korang boleh lari laju dalam 10 kilo, dah masuk event 10 kilo, okay, go on. Kalau limit korang 10 kilo pakai untuk masuk marathon, boleh je, tak ada masalah. Tapi make sure jangan bong sebelum 21 kilo lah. Selepas bong tu korang akan merasakan kasut ni akan lebih memenatkan daripada membantu lah. Okay, jadi adakah kalau korang lari tak laju, korang tak boleh beli kasut carbon plate? Jawapan dia, tak ada undang-undang pun yang melarang korang beli kasut carbon plate ni, tak kisah pace berapa pun, okay. Tapi dia, saya cakap lah, kalau kita nak beli tu make sure dia utilize lah kan. Kasut carbon plate ni of course dia akan lagi mahal compare dengan non carbon plate lah. Itulah cerita dia kan. So tak ada larangan, beli je kalau korang nak. Dan kalau katalah korang beli kasut carbon plate, korang lari pace 10, 8 dan ada someone komen yang negatif ke apa, kalau saya lah, jawapan saya simple je kan. As long as I don't use your money, it's none of your business lah. Okay. So kalau korang minat, korang beli je. Kadang-kadang ada orang dia beli sebab dia nak rasakan teknologi je, macam saya dulu kan. So in as lepas beberapa kasut saya beli, lepas beberapa experience, dan saya automatic realise lah yang kasut carbon plate not suitable for me lah untuk event-event long distance lah. Tapi kalau 5-10 maybe sesuai, saya akan push. Tapi untuk long distance ni better saya akan beli paling busuk pun nylon plate lah. Nylon plate ni cerita lain, okay. Dia senang cerita dia kurang sikit energy dia, setakat ada tapi kurang banding dengan carbon plate. Tapi saya rasa kasut-kasut non carbon plate lagi sesuai untuk saya untuk long distance lah. Sebab bila kita lari slow, kita perlu berlari dalam keadaan natural kita, okay. Tak boleh lari dalam keadaan yang not natural. Dia akan menyakitkan kaki dan memenatkan. Alright, so ini adalah pendapat saya dan apa yang saya google dan saya tanya dengan ChatGPT lah. Okay, so kalau ada yang tak betul ke, ada info tambahan ke, boleh tambah lah. Alright, so itulah saja larian saya hari ni. Besok saya akan lari lagi satu tempat baru. Nak tahu, tengok nanti next video. Alright, okay, bye, jumpa lagi. Malam.